Aku nak beritahu dekat hang, aku dah pening kepala tau. Kalau berniaga macam ni, manual macam ni tak boleh nak robot diri. Aku nak hang tolong fikirkan dekat aku macam mana nak dapatkan konten untuk viralkan kedai kita. Kalau aku seorang nak fikir benda ni, pecah kepala otak. Hang gunakan juga otak hang untuk buat konten-konten bagi naik kita punya kedai. Boleh? Boleh. Esok aku nak 2 konten. Esok 2 konten. Esok 2 konten. Weh, tidur tak? Sikit lagi. Nak masuk dah sikit lagi. Apa yang masuk? Konten Konten. dari Indonesia. Dah ada konten? Cantik. Ada konten cantik. Sikit lagi. Ha? Sikit lagi. Yang ada kira jadi tu. Nak masuk dah. Nak masuk. Okey. Konten apa? Cantik tu. Kita boleh buat. Bos. Ha? Ya Allah, bos. Sikit lagi, bos. Dekat sempat. Mana tadi, bos? Awak hilang lah. Hilang loh. Tak sempat nak coba dia tadi, bos. Nak masuk konten sikit. Aku seorang cari tu 1 pun tak ada. Ya Allah, tadi dua-dua nak masuk ni sepasang. Oh, Konten tu main sepasang tadi nak masuk. Saya baru nak cop. tak ada. Tak ada. Tak ada, tak apa. Nasib baik hang tak ada konten, tak apa. Hari ni aku ada konten. Bos ada konten? Ada. Nasib baik, oh. Kat mana, bos? Konten kita macam biasa lah kat belakang lah. Ada kat belakang? Ada kat belakang. Jujur, boleh. Kita kongsi konten, kita buat. Mai. Jujur. Macam mana? Cara dia, bos? Ni. Kenapa? Macam ni, cuba dia. Ada, bos. Ada. Saya cari, bos. 2 malam, bos. Tak ada, bos. Bos, dekat Indut. Ada sakit dah. Ada.